Hari ni saya bukan nak review makanan, tapi sekarang ni kita nak tengok proses macam mana jadinya keropok ataupun isi ikan dari mula-mula proses dia orang buat. Video ni agak panjang tapi agak satisfying. Jadinya saya harap korang boleh tengok sampai habis video ni. Sebelum tu korang tolong saya tekan like dan komen je apa-apa, titik sebutir pun boleh. Jom kita tengok macam mana dia orang buat proses isi ikan macam ni. Sekarang ni saya berada dekat kilang keropok Cak Tepuh Dinding. Saya pun tak tahu kenapa nama dia macam tu, tapi inilah satu-satunya kilang isi ikan yang ada seji halal dekat Kelantan sekarang ni. Kebanyakan usahawan keropok, karipak, sata dari Terengganu, Kelantan kebanyakan ambil dekat sini sebab dah ada status halal. First kali waktu proses isi ikan ni sampai, akan ada orang buat proses cabut kepala dan perut ikan. Untuk ikan yang dia orang gunakan pun semuanya fresh dari laut. Ya, betul, dari laut. Takkanlah jatuh dari langit. Serius, memang laju and berpengalaman betul. Ok, next sekarang dah siap proses cabut kepala. Dan sekarang ni kita masuk pula untuk proses pencucian. Dekat sini dia akan cuci ikan ni sebanyak 4 kali menggunakan air dengan tekanan yang tinggi. Nah, kita tengok pun memang seronok. Latu bakar ni agak lama juga, tapi dalam video nampak sekejap. Untuk proses kedua dia akan masukkan dalam ni, kacau-kacau, lepas tu dia orang angkat and barulah pindahkan pula dekat air sebelah ni. Nah, goncang-goncang lagi biar bersih. Yang ni proses cucian yang ketiga. Sekarang ni dah siap. Yang ni masuk proses cucian yang keempat pula. Serius weh, memang laju sangat air dia ni. Nak cuci hati korang yang gelap pun memang mudah. Lepas dia bilas and sejak ikan ni, proses seterusnya adalah nak asingkan ikan ni daripada tulang, ataupun nak asing tulang ni daripada ikan. Mana-mana pun boleh lah. Tengoklah, hebat betul dia punya mesin. Dekat tepi ni akan keluar semua tulang-tulang, and dekat tepi ni pula akan keluar semuanya isi ikan. Nah, sekarang ni untuk proses timbangan. Yang ni dia orang akan packaging setiap satu 5 kg. Yang ni pula proses cetakan biar jadi petak-petak macam tu. Lepas tu baru dia orang akan masukkan dalam peti macam ni untuk proses pembekuan. Yang paling saya terkejut, dia punya peti ais ni sama besar dengan rumah saya. Dalam ni tempat simpan stok isi ikan. Dalam ni saja saya rasa dah bertantan. Wow, serius memang puas hati and quality sangat. Sebagai pembekal isi ikan, dalam sehari saja dia orang akan hantar bertantan isi ikan ni untuk klien. Jadi untuk usahawan keropok, otak-otak, karipak dan macam-macam lagi lah menu yang berasaskan isi ikan, berminat untuk dapatkan isi ikan halal ni, boleh tekan link dekat TikTok yang saya tag sekarang ni. Tekan saja link tu, nak tanya-tanya pun boleh. InsyaAllah terjamin harga pun murah. Seterusnya dekat sini pun dia orang buat juga keropok baby dan keropok keping. Nah, yang ni sekarang ni proses menguli biar jadi bujur-bujur panjang bulat macam ni. Dan proses seterusnya barulah dia orang akan kukus dalam pengukus yang besar macam ni. Untuk kukus saja pun ambil masa dalam 3 jam. Lepas biarkan dia sejuk, barulah kita masukkan dalam proses memotong. Kalau potongan kecil-kecil macam ni dia buat keropok baby, siap je dia orang akan goreng panas-panas lagi. Untuk goreng keropok baby ni tak adalah ambil masa lama sangat, sekejap je, tapi dijamin rangup and renyah guys. Yang ni pula semua keropok baby yang dah siap, hanya tunggu pelanggan untuk ambil saja. Dan terakhir ni pula kita nak tengok proses keropok keping. Rupanya keropok keping yang kita makan selalu tu, dia orang akan jemur